Okay, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya guys. Okay, dah lama aku tak review kasut. Which is aku nak review satu kasut yang sangat-sangat popular dan susah nak dapat. Banyak kali try. Kali ni dapat go offer from Sport Direct, which is macam brand baju yang aku pakai ni adalah Adios Evo SL. Okay, kasut ni memang susah gila nak dapat. And then dapat pula lucid lemon yang very striking macam ni Okay, harga yang aku dapat dan offer daripada Adidas sendiri, kasut ni pun okay, not bad. Harga dia dalam RM629. Dan Sport Direct dia offer 20% for 3 item. Tak kisah nak beli apparel ke apa ke, buy 3 item, you dapat offer 20% lagi untuk this shoes lucid lemon. Ui, mata pakai cermin mata malam pun cerah. Okay, aku nak bagi initial review je sebab aku baru pakai 8km for tempo dan 2km for recovery atas treadmill je for the moment, because aku pun masih injured kat ankle, so tak berani lagi nak belasah. Okay, paling simple. Okay, apa dia, boleh tengok. Okay, breathable. Cuma dia a bit tebal sikit compare to dia punya race version dia. Tapi boleh nampak dalam juga and kata agak thin juga. Okay, dia punya lace biasalah Adidas kan, okay, nak jimat kos. Alright. Okay, then dia punya tang dia non-gusseted, tapi dia tak orang kata lari lah, dan masih secure kat aku punya ankle. And then dia punya ankle lock dia okay, sempoi, ada juga padding. Okay, selesa memang. Lace up, ankle secured, memang tak ada rasa longgar. The best apa juga. Dan kasut ni yang the best, ringan gila untuk saiz aku. Dan juga orang kata sizing, you kena test kat kedai, because kasut ni agak pendek sikit. Aku pun terpaksa upsize UK 10. Before this aku pakai UK 9.5 untuk Adidas, but this shoes aku terpaksa ambil upsize sebab dia pendek. Which is paling senang lah, korang kena follow je by MM28.5 untuk UK 10 ni. Okay, memang ngam dengan kaki aku, because kaki kita pun tak sama kan, sebelah kanan kiri. Alright. And then apa lagi okay, kasut ni right, the foam Light Strike Pro. Sama macam kebanyakan racing shoes dia. Foam ni memang best on the lineup. Test pun without carbon plate, dia bagi proper link yang best, energetic yang best, dan comfort while riding. Alright. And then the good things is outsole dia tak lupa. Continental rubber, memang yang terkenal dengan grip. Hujan ke, basah ke, memang corner memang boleh cecah lutut dah, kau tergolek. Alright, aku akan review more once kaki dah okay. Dapatkan sekarang kalau boleh dapat. Susah aku nak dapat. Okay, Adios Evo SL.